Hello, welcome to my channel Cik Syawak Kebabo. Okey, korang bersama saya, orang Kemamang sini. Hari ni nampak dah lama sangat aku tak buat video kan, tak bersiaran secara tak langsung. Dah lama sangat, tapi aku tak tahu nak buat video apa. Okay, hari ni aku nak buat konten bawa kereta pergi servis lah. Maksudnya ni kan dah bulan puasa, dah nak dekat raya, dah nak raya dah kan. Jadi aku nak bawa dia ni, nak prepare kereta lah, nanti nak balik kampung kan. Nak balik kampung, nak servis minyak hitam, nak tengok apa-apa benda yang patut kan. Nanti nak balik kampung, nak jalan jauh. Paling-paling kurang pun kalau dari sini Penang nak ke Terengganu sana, Kuala Terengganu sana, paling cepat pun 12 jam, 13 jam lah. Paling cepat lah. Kalau tak ada kereta lah, biasa tak ada kereta lah, sepanjang aku balik kampung ni, kebiasaannya tak banyak sangat lah kereta. Maksudnya perjalanan kami lancar lah sampai ke kampung. Berhenti tak berhenti pun isi minyak, itu saja. Ataupun mandi-mandi kan, bagi segar sikit kan, sebab puasa lapar tak nak makan pun tak boleh kan. Ni pun nak puasa hari ni dah berapa bulan lah. Hari ni 8 hari bulan. Tak silap pun dah seminggu puasa lah. 7 hari kot. Macam tu. So sekarang ni aku nak bawa Cik Mat, nak bawa pi servis minyak hitam. Okay, stay tune. Lupa jap ni. Aku bukan pergi seorang kan, nak bawa pi servis kereta ni. Mana? Ni. Tutup mulut pula, malu. Aku bawa hero aku lah, seorang bawa teman. Tak boleh nak bawa dua-dua. Selagi aku tak tahu seorang tak ke mana, seorang tak ke mana. Mana satu aku nak hambat pun aku tak tahu nanti. Tu lah, dia ikut aku. Nak pergi mana, Ik? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Jalan-jalan kau hari-hari nak berjalan. Puasa tak puasa pun nak berjalan je kerja. Nak pergi ni, apa, tukar minyak kereta. Nanti nak balik kampung. Okay, jom, let's go, kita pergi dulu. Kita dah on the way sekarang. Pergi hantar servis kereta. Ni pun baru seminggu puasa lah, lebih kurang seminggu puasa baru dah nak hantar pergi servis. Tak apa, pergi hantar. Why tak ada rushing. Jangan tunggu last minute baru kita nak pergi servis kereta lah, apa benda lah, cek tu lah, cek ni lah. Nanti dekat-dekat nak raya lagi ramai yang hantar kereta kat bengkel-bengkel lagi. Lepas tu beratur panjang, lepas tu lambat siap kan. Hantar awal tak apa, tak ada rushing, nanti senang. Okay? Betul lah tu. Sekarang ni jam pukul 4.15 petang. Setakat ni dalam perjalanan tu tak adalah kata jam teruk lagi kan. Sebab mungkin orang tak balik kerja lagi. Yang mana kerja, yang cuti-cuti lah, yang kerja-kerja lah. Macam aku hari ni aku cuti lah. Sebab tak kerja kan, cuti lah maksudnya. Tunggu
nanti petang-petang sikit dalam pukul 5 lebih ke, dekat-dekat nak berbuka, kau tengok tak tahu sempat tak sempat sampai rumah buka kan. Dia pun tak tahu nak pergi hantar bengkel ni, tak tahu kereta banyak ke, kereta sikit ke. Kalau kereta sikit Alhamdulillah lah, cepatlah siapnya kan. Tak adalah kita rushing-rushing nak balik kejar-kejar buka puasa kan. Takut ada apa-apa yang kita tak ingin berlaku, dah jadi satu masalah kan. Betul lah tu. Okay guys, kita dah sampai kat bengkel sebenarnya, tapi dah tengok-tengok macam tak ada tempat je. Tak tahu, saya lagi nak kena tanya dulu. Tengok nak sepi kereta bukan lama pun. Tu ada kereta, ada customer lah. Tengok tak tahu nak taruh mana, saya nak pergi tanya dulu lah. Nak pergi tanya lah. Sekejap Allahumma syuk. Bos, mau tukar minyak hitam? Tukar minyak hitam? Tukar minyak hitam? Kita bawa sana sana. Kereta. Boleh lah. Boleh lah. Okey. Itu dia. Tu baca buku. Apa tengok kereta jap. Lapu pun dah tak cantik lah ni, nak buat bila tak tahu ni. Aduh, nasib lagi nak balik kampung jalan malam-malam ni, confirm lah tak clear sangat lampu ni. Dah kabur habis lah. Tak tahu nak buat bila pula ni. Hai kanak-kanak, jangan lupa menonton aksi hebat ini bersama Apollo. Okey, sekarang ni tengah tunggu dia orang tukar kereta dulu lah kan. Tengah sedut-sedut tu. Sementara tunggu tu, kita duduk lepak dulu sekejap kan. Nak makan, nak minum tak habis lah bulan puasa kan. Tunggu sekejap. Alhamdulillah lah, kereta hari ni tak banyak. Maksudnya cepat siap jugalah kan. Jadi sampai-sampai pun dapat tukar terus. Dapat tukar terus minyak hitam tu. Kereta pun dah lama tak hantar pergi mandi ni. Kau dah berapa bulan tak mandi Aduh, hujan pun dah lama tak turun hujan ni. Panas, betul-betul panas lah. Hujan tak turun lagi. Hujan turun pun masa sebelum dekat-dekat sehari nak puasa, tak silap hujan turun lah. Lepas masuk je bulan puasa, terus dah hujan. Dia kemarau lah kan. Inilah hujan bagi umat Islam kan.
dah lah puasa, tak boleh makan minum bagai. Lepas tu buat kerja duduk tengah-tengah panas tu apa semua kan. Memang menguji kesabaran dan keimanan seseorang umat Islam tu kan. Ni aku duduk sini pun walaupun tempat berteduh je ni pun terasa bahang dia tu. Walaupun ada angin-angin ke apa kan, terasa bahang dia. Bukan bahang asmara dia bersilap, bahang kepanasan. Gitu. Ni aku datang kat kedai Bridgestone. Sebenarnya kedai tak payah ni kedainya, tapi dia ada buat lebih lah, tukar minyak hitam, tukar break apa semua kan. Dekat Pematang Damar, Batu Maung. Okey. Pakai kad. Wis. Okay, thank you. Jom. Okay, Alhamdulillah. Sekarang dah settle servis kereta, tukar minyak hitam, tukar oil filter, tukar itu, tukar ini, tukar itu, bla 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 bla. Dan kita on the way pergi, nak balik lah ni, nak pergi balik lah kan. Dah pukul 5 lah. Alhamdulillah sekejap je lah pun. So sementara nak sampai kat rumah tu, nak pergi singgah kedai dulu lah, cari barang dulu. Ada lagi yang tak cukup tu, ada pengorderan daripada rumah. Pengorderan tu main mana dalam kamu pun tak ada pengorderan. Nak pergi cari barang-barang dapur sikit lah. Jadi stay tune dengan saya, okay? Okay, sekarang aku dah on the way nak balik rumah lah. Barang pun dah dapat. Sebenarnya beli beras je pun. Beras tak ada kat rumah. Beras tak ada dah. Nak makan nasi pun ada. Lauk ada, beras tak ada, geng. Jadi aku rasa sampai di sini sajalah konten aku pada kali ini. Kalau korang suka dengan konten video aku yang buat ni, boleh tekan like, comment, share dan subscribe, okay? Yang mana belum subscribe tu minta subscribe lah kan. Mestilah nak korang support aku punya video kan. Tanpa korang support lah aku, gitu je lah. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga korang semua dimurahkan rezeki kan, dipanjangkan umur lah semuanya, okay? Semuanya harap sihat-sihat belaka, okay? Untuk bulan puasa ni aku nak ucapkan, ambil kesempatan ini nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Aku nak minta maaf banyak-banyak, minta ampun kalau ada tersalah cakap ke, tersilap cakap ke, tersalah tersilap, sama je kot puasa kan. Macam tu lah lebih kurang. Salam Ramadan dari saya, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tanpa korang sapulah saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, bye-bye. Aduh, sabar.